Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsikan satu persoalan, satu hukum berkenaan dengan hukum membawa balik makanan daripada rumah terbuka. Kebiasaannya rumah terbuka ini akan diadakan selepas hari perayaan Aidilfitri, yang mana kita akan dapat banyak jemputan daripada sanak saudara, rakan tawalan dan sebagainya. Jadi rumah terbuka ini adalah jemputan tuan rumah kepada tetamu bagi meraihkan dan mengeratkan lagi silaturahim antara satu sama lain. Kebiasaannya kita akan dihidangkan dengan pelbagai jenis makanan. Ada kuih muih, ada makanan utama seperti nasi, ketupat, rendang dan sebagainya. Namun, persoalan utama kita adalah mengenai pemilikan makanan dalam majlis ataupun rumah terbuka tersebut. Siapakah pemilik sebenar makanan tersebut? Jadi, menurut Imam Syarbina dalam kitab Mughni Al-Muntaj, makanan yang telah dihidangkan di dalam majlis ataupun rumah terbuka ini menjadi milik tetamu apabila masuk ke dalam mulut mereka. Ini bermakna selagi mana makanan tersebut belum masuk ke dalam mulut mereka, maka ia masih berada dalam pemilikan tuan rumah kecuali setelah mendapatkan keizinan daripada tuan rumah untuk membawa pulang ataupun membungkuskan. Jadi bagi menjawab lagi persoalan tentang hukum membawa balik pulang makanan daripada rumah terbuka seperti perbuatan membungkus makanan selepas tamatnya majlis, beliau menjelaskan pandangan ulama yang bermaksud, maka adakah seseorang itu dibolehkan untuk memberikannya makanan kepada orang lain atau menggunakannya selain makan? Terdapat dua pendapat, namun pendapat yang sahih ataupun menurut jumhur ulama adalah tidak dibolehkan kerana dia hanya memiliki manfaat ke atas makanan tersebut, ke atas dirinya sendiri dan bukannya memiliki objek makanan itu sebagaimana yang telah difahami oleh sesetengah pihak. Oleh demikian itu, membawa pulang makanan adalah tidak dibolehkan secara asal, melainkan terdapat beberapa pengecualian seperti berikut. Satu adalah keizinan daripada tuan rumah sendiri. Jika tuan rumah itu memberikan keizinan secara jelas, sama ada melalui ucapan, isyarat ataupun penyediaan pembungkusan makanan untuk dibawa pulang, maka ianya dibolehkan. Yang kedua adalah adab kebiasaan, di mana jika adat setempat itu membolehkan tetamu untuk membawa pulang makanan tersebut walaupun dalam jumlah yang kecil, maka ianya dianggap sebagai keizinan tersirat. Perbuatan mengambil sesuatu tanpa keizinan ataupun keredaan tuannya ataupun pemilik walaupun dalam bilangan ataupun kuantiti yang sikit seperti membungkus makanan di majlis rumah terbuka adalah dilarang dalam Islam dan ia boleh dianggap sebagai perbuatan mencuri. Oleh demikian itu, hukum membawa pulang makanan dari rumah terbuka menurut pandangan mazhab Syafi'i sebagaimana yang telah dijelaskan adalah bergantung kepada beberapa situasi. Hukum pertama adalah haram sekiranya seseorang itu mengambil makanan tanpa keizinan dan keredaan tuan rumah. Manakala hukum yang kedua pula adalah sekiranya terdapat keizinan secara lisan ataupun petanda seperti penyediaan pembungkusan oleh tuan rumah itu, maka ianya dibolehkan. Akhirul kalam, berhati-hatilah dalam perkara ini supaya kita dapat mengelakkan daripada memakan sesuatu yang tidak halal ataupun mengambil harta ataupun hak orang lain tanpa keizinan. Wallahu a'lam.